أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan demikianlah kami, kata Allah, jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu kamu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surah Al-An'am ayat yang ke-112. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, para alim ulama, para asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu mata lagi dalam kuliah Maghrib bulanan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati serta mencampurkan kepada kita kebahagiaan, ketenangan di rumah Allah ini, dan membangkitkan kepada kita semangat untuk kita nak mendekati Allah melalui pengajian-pengajian ilmu pengetahuan. Dan inilah antara berkesannya kita, tuan-tuan, untuk mengenal Allah, iaitu melalui dengan ilmu pengetahuan. Kita diberanakkan oleh mak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kamu dikeluarkan daripada perut ibu kamu dalam keadaan kita tak tahu apa-apa, tuan. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, pendengaran dan juga perasaan. Kata ulama, inilah 3 panca indera yang semestinya kita gunakan untuk mana kita belajar: melihat, mendengar dan juga merasai. Kalau ada ketiga-tiga ini dalam unsur pengajian kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan campurkan pada kita kefahaman terhadap ilmu. Gunalah tuan-tuan pendengaran, penglihatan yang Allah Ta'ala bagi, dan juga jiwa raga kita, perasaan kita, agar kita ni nak kepada ilmu pengetahuan. Secara formalnya memang kita dah selesai dah mengikut pengajian masing-masing lah. Bermula dengan primary school, secondary school, tertiary dan sebagainya. Dah habis peringkat sampai tahap yang tinggi, paling tinggi. Dan juga tambah lagi, tuan-tuan, cert dah untuk kita dapat ilmu pengetahuan. Orang sekarang cari certification untuk nak added value dia. Kalau dia dalam quality, dan dia cari lagi cert yang melibatkan dengan quality. Mungkin dia akan jadi pula auditor, ISO punya personal. Kalau dia dari sudut design, dia akan cari cert dia akan menguatkan lagi ilmu ni pada design. Bukan sahaja sekadar mereka bentuk menggunakan satu platform
Malah banyak lagi platform-platform untuk digunakan sebagai designer. Okey, dulu kita pakai apa dia? Kertas. Dia punya okey, banyaklah. Kalau pen tu pensel tu 0.5 lah, paling kecil 0.25 lah dia punya diameter dia tu. Okey. Sekarang ni tak ada dah guna itu tuan-puan, pakai guna mark sahaja ataupun kita scratch pada panel sahaja. Ini. Jadi ini tuan-puan, tak kita mencari untuk apa dia? Untuk ilmu pengetahuan. Untuk kita added value kita di dunia ini. Berbeza tuan-puan. Saya dalam bidang pendidikan, yang keluar diploma lah dalam kejuruteraan pembuatan. Sekarang ni pun dia punya gaji dia dalam 1,008 beginner. Okey, 1,008. 100 dah beza dengan gaji minimal 1,007. 1,007 SPM tu big 1,007. Diploma tu big 3 tahun ngaji pecah kepala 1,008 tuan-tuan. Ni. Sebab tu bagi saya lah kena buat pula dia punya skema mengikut bidang, mengikut dia punya cert kita, tahap pengajian kita. Minimum gaji untuk SPM berapa? Hak diploma berapa? Okey, ni kita buat gitu. Ni pakai pukul rata. Hak SPM 1,007, hak diploma 1,008. Dia akan main pemikiran. Tapi iyalah, okey. Beza pekerjaan. Diploma ni boleh pergi lagi. Diploma pula kalau ada added value, dia ada pandai design, dia pandai kalau design platform dia banyak lah. Tuan-puan kalau dalam bab kejuruteraan design ni ada AutoCAD, ada Mastercam, ada CAD-CAM, Katia sebagai nama-nama dia punya tools dia untuk nak noki tu. Okey. Kalau pandai ni up 500, 2,300. Okey, kita added value. Jadi tuan-puan, itu added value kita di dunia. Untuk nak makan law panggil. Makan law. Kita nak hidup ni, nak makan minum, keperluan hidup kita kena ada. Tapi tuan-puan, orang yang bijak, dia tak tinggal dunia, dia akan ambil juga dunia, tapi pemberat dia lebih kepada akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang mencari amalan, melakukan amalan untuk bekalan dia selepas hari kematian dia. Baik. Jadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita kena ada ilmu pengetahuan. Lebih lagi untuk kita nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala, nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kita beribadah pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, iblis, syaitan sentiasa mengacau kita, sentiasa mengganggu kita. Bukan sahaja orang yang tak ingat Allah itu friend dia itu kawan dia hak kita, hak beriman, hak dekat dengan Allah ni pun dia nak cari juga, nak konsep juga kita ni agar menjadi friend dia. Okey. Jadi tuan-tuan, iblis, syaitan ni gigih. Dia akan sedaya upaya dia untuk nak mengacau kita, memperdayakan kita agar lara lalai pada Allah, walaupun dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil surah Al-Hijr ayat yang ke-39. Rabbi inni lima qala rabbi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis ketika mana dihambat keluar daripada syurga, maka dia minta permintaan dengan Allah, aku akan perdayakan seramai mungkin makhlukmu, yakni manusia di bumi,
daripada lalai pada kamu, yakni tak mentaati kamu. Dia minta dengan Allah, tuan-tuan. Nak goda kita ni, dah nak perdayakan kita daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dah Allah Taala terima, accepted. Allah terima. Tetapi iblis sendiri berikrar ataupun mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu ya Allah yang ikhlas dalam dia melakukan amal ibadah padamu. Ini antara cara kita nak elokkan iblis kacau kita, iaitu ikhlas. Jadi tajuk yang saya nak bincang malam ini iaitu kegigihan iblis dalam memperdayakan beribadah kita melalui satu sikap, melalui satu sifat, yang mana sifat ini kalau ada, tuan-puan, letih kita. Kita beribadah siang malam, tapi ada sifat ini. Apa dia, tuan-puan? Sifat ujub. Sifat ujub. Baik, apa makna ujub? Tuan-puan, saya ambil beberapa definisi daripada beberapa ulama yang mengatakan, memberi maksud faham tentang ujub. Kata Abdullah bin Ibnu Mubarak, ketika ditanya oleh anak murid dia, apakah ujub atau bangga diri? Ujub ni atau bangga diri? Okey, orang Kelantan cakap mangguk dipanggil. Okey, orang luar cakap bengkak. Tahu bengkak, tuan-tuan? Bukan bengkak, bengkak boleh makan, tuan-tuan. Ni bengkak ni boleh katok. Bengkak boleh panggil. Okey, tengok mana bengkak. Baik. Beliau menjawab bila ditanya apakah ujub bangga diri itu, engkau melihat dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Kelebihan yang kita ada, tuan-tuan, yang orang lain tak ada. Baik, satu. Yang kedua, ulama bernama Bishr bin Al-Harith menyebutkan ujub itu ialah engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Lebih juga. Tadi lebih apa dia? Lebih kelebihan kita. Kaya ke, pandai ke, berpangkat ke, orang lain tak ada, kita ada. Bishr ni apa dia? Ibadah. Okey, amal. Manakala Imam Ghazali rahimahullah mengatakan ujub itu apa dia? Menganggap agung amal yang dilakukan. Rasa hebat diri lah. Rasa hebat diri. Contohnya, akulah orang yang paling soleh. Tidak ada orang yang melebihi kesalihan aku. Ini kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama mengatakan ujub ini satu sifat yang lagi tersembunyi berbanding riya. Lagi sembunyi. Riya ni nak nunjuk ke orang. Ujub ni diri dia sendiri. Diri dia sendiri dah. Tetapi kalau ujub ini tak diajar, didik dia, tak dicegah, tak ditegah, dia akan naik kepada riya. Dia akan naik lagi kepada takbur. Ni. Sebab itulah ujub ni salah satu cara yang iblis nak bawa kita ni menjadi teman dia, melalui ujub. Kita buat ibadah letih-letih, tuan-puan, penat-penat, tuan-puan, tetapi tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini antara 3 definisi yang dimaklumkan oleh ulama-ulama. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu memuji-muji diri kamu,
bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah Allah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Ini. Baik. Jadi hari ini kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, tuan-puan, al-halaku fi ithnaini al-qanuti wal-ujbi. Bermula binasa itu ada pada dua kelakuan. Binasanya kita ni, tuan-puan, bila kita melakukan kelakuan seperti tersebut. Dah kita buat benda ni, kata Abdullah bin Mas'ud, celaka kita, binasa kita. Apa dia, tuan-puan? Yang pertama, al-qanuti, yakni berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita putus asa. Allah dah maklum, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah ni, tuan-puan, pemberian Allah. Allah Maha memberi. Tapi terkadang Allah beri ni atas Allah nak bagilah. Berapa? Kadang-kadang minta 10, bagi 10. Baguslah, bermaksud fulfill kita punya kehendak kita, keperluan kita. Kalau minta 10, Allah bagi 5. Adakah Allah zalim? Allah bagi. Allah bagi. Tapi mungkin usaha kita tak cukup. Mungkin ada di sana apa-apalah yang lompongnya disebabkan oleh pemberian Allah tadi. Dan tak semestinya kita minta 10, Allah bagi 10, Allah bagi 5. Itu Allah bagi 5, Allah zalim. Milik Allah. Milik Allah. Allah tahu. Allah memahami isi hati kita ni, tuan-tuan. Baik. Jadi, apa nak saya kaitkan dengan al-qanuti? Kita ni putus asa dengan rahmat Allah. Bermaksudnya, tuan-puan, Allah bagi, cuma bagi tak cukup. Tu. Bila tak cukup kan, kita rasa fed up. Kita rasa apalah. Usaha dah, tapi tak setimpal dengan usaha aku. Walhal kita yang ukur usaha kita. Bukan orang lain. Kita rasa dah puas hati dah cukup dah. Walhal di mata Allah tak cukup lagi. Sebab itu ada satu kisah, tuan-puan, orang datang jumpa Hasan Al-Basri. Minta pada Imam Al-Hasan Al-Basri satu petua lah, zikir ataupun amalan. Kesnya apa dia? Dia dah lama dah kahwin, tak dapat anak. Tak dapat anak. Jadi pergi jumpa Khalifah Imam Hasan Al-Basri, minta lah apakah petua, apakah zikir, nasihat yang boleh dilakukan. Minta dengan orang alim. Kita, tuan-puan, kalau kes gitu, siapakah personal yang kita pergi jumpa, tuan-puan? Doktor dah. Doktor dulu. Yalah, doktor pun alim juga, alim bidang dia lah. Okey. Kenapa kita tak jumpa alim yang kepada akhirat? Mungkin. Jadi apa yang dimaklumkan oleh Imam Hasan Al-Basri? Perbanyakkan istighfar. Banyak istighfar. Okay, mungkin dosa-dosa kamu buat dulu ni menjadi hijab untuk Allah tak bagi rezeki anak pada kamu. Dia dengar juga, tuan-puan, dia balik, dia beramal. Perbanyak, dia banyakkan astagfirullah, minta ampun pada Allah. Dalam tempoh yang panjang, lama, dia datang pula. Maklum pada Imam Hasan Al-Basri, dah buat dah, tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, tak cukup lagi. Tak cukup lagi tu. Buat lagi, tambah lagi. Datang kali ketiga dengan tempoh yang panjang, tuan-puan. Alhamdulillah, dah dapat anak.
Okey, baik. Jadi hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usahalah anak kita nak jadi orang yang hebat. Nah, SPM dia nak dapatkan straight A. Okey, kita hantar sini, tuition sini. Nah, tuition hak ramai-ramai pun ada, sekolah ada, hak personal pun ada. Hak one by one pun ada. Nah, tapi bila keluar result dia tak hak sepatut kita nak tu. Nak straight A tapi separuh jadi. Nah, apa perasaan kita? Fras. Walhal itu pun dah menjadi pemberian Allah, rahmat Allah. Nah, apalah. Dah aku dah buat dah usaha, dah buat dah. Nah, tapi inilah ni. Kita kita menyalahkan takdir. Bila orang putus asa, tuan-puan, dia akan paling dahsyatnya menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bagi dia habis dah putus asa dah, tuan. Saya cerita, tuan-puan, ya, tempat saya dulu tahun 2015 saya rasa, tak ingat saya. Okey, matrikulasi Gambang tu, tuan-puan, dia kan daripada SPM yang hebat-hebat jugalah, dia punya apa ni, dia punya grade dia untuk masuk ke situ, tuan-puan. Dan ramai yang masuk situ ni dia ada ambition dia. Dah paling tingginya nak jadi doktor. Okey, doktor time tu tuan-puan, tinggi markah. Matrik ni untuk masuk dia punya main course dia tu, dah mesti result di matrik ni kena tinggi. Saya rasa paling kurang pada tu 3.9. Tinggi dah, tuan-puan. Itu pun 3.9 kena lagi interview. Saya rasa dah ni 4.0. Dah nak ambil kos perubatan medik 4.0, bermaksud full mark lah. Dan kena interview lagi. Jadi yang datang ke call saya ni, call saya kemahiran tinggi, kita intermediate lah. Minat kepada skill dan sebagainya, kita half-half. Kita engineering. Okey. Jadi kita ada juga kemahiran. Jadi dia buat datang 2 bas, tuan-tuan, 2 bas datang ke tempat saya. Dengan harapan agar mereka ni berpeluang lagi untuk ambil bidang lain. Hak 2 bas tu, tuan-puan, mereka yang 3.6 ke bawah. 3.6 ke bawah dia punya CGPA dia. Bermaksud nak minta medik tu wassalam lah, tuan-puan. Kalau ada kabel besar baru ni. Kabel besar pun, tuan-puan, yalah. Kerana kalau potong kiri orang, potong hak orang pun, menjawab juga esok-esok semua. Baik, jadi 2 bah, tuan-puan, bayangkan 2 bah ni 80 orang lah. Turun tu kita pun bawa tour dia lah. Visit bengkel, visit lab, kelas sebagainya, fasiliti yang ada. Tunjuk dia ni cara belajar dan sebagainya. Habis, tuan-puan, buat visit tu, kita buat exit meeting. Maka kaunselor dia, pensyarah dia tanya masa exit meeting tu, macam mana pendapat kamu? Seronok tak kalau sambung belajar sini? Senyap belakang. Senyap. Majoriti perempuan. Senyap belakang. Lepas tu ada topik kami nak teruskan lagi cita-cita kami untuk menjadi doktor. Ada seorang jawab. Dan saya ingat lagi kata-kata seorang kaunselor dia, kamu kena berpijak di bumi yang nyata. Dengan markah yang kamu dapat sekarang ni, kamu kena berpijak di bumi yang nyata. Bagi dia, tuan-puan, nak lagi. Itu saja
carrier yang ada. Walhal banyak lagi tuan-tuan. Banyak lagi. Sebab itulah penting. Kita sekarang ni saya senang saja nak masuk ngaji mana-mana. Dah tanya dulu hok mak ayah hok nak suruh masuk mana-mana tu, anak minat ke apa dia? Tapi lala ni tuan-tuan, anak minat pun tak ada lagi tu. Hok minatnya mak ayah minat. Mak ayah nak suruh dia arkitek, dia hala ke arkitek. Dah mak ayah minat ke engineering, dia hala anak ke engineering. Sebab tu mak ayah kena ada skill juga. Tengok result dia tu. Hak mana hak nampak tinggi dan sebagainya. Maksud dia ambil SPM pun dah ada dah, dia punya aliran dia sebagainya. Ini penting tuan-tuan. Sebab itulah kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah sentiasa bagi rahmat dia. Cumanya banyak ataupun kurang. Tapi itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki Allah. Bermaksud kita kena bersyukur. Itu jalan. Dah hak banyak bersyukur, hak sikit pun bersyukur. Redha je lah. Jadi jangan ada sikap putus asa. Putus asa. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, wal ujbi ataupun wal ujbu, itu orang yang pandang rendah pada orang ataupun ujub. Ujub. Baik. Kata Nabi SAW, salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsi. Bermula 3 perkara yang membinasakan seseorang akan pekerjaannya. Nabi ayat 3 tambah so lagi. Okey, perkara yang menyebabkan kebinasaan kita. Nabi maklum juga tuan-puan, benda yang hak semati lah. Bukannya main-main, bukannya dah reka-reka, dah benda sungguh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi maklum ni, Nabi cakap ni tuan-puan, benda yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Bukannya bohongan sebagainya. Yang pertama, syuhun muta', yakni kikir yang diikut ataupun kedekut terlampau sangat. Kedekut ni tuan-tuan. Kedekut ni adakah dengan wang ringgit? Tidak, banyak lagi. Dia punya makna dia bukan hanya sekadar wang ringgit. Kedekut ini mungkin juga ring kita ataupun daya kita. Dah kita malah nak bekerjasama dengan orang lain. Dah malah tak ada untuk nak bagi tenaga kita, usaha kita kepada benda yang baik. Kedekut juga. Ilmu pengetahuan, kedekut juga. Ngaji tak share, tak kongsi. Maklumat ada tak kongsi. Dah nak hak dia semua. Ni kalau orang macam ni tak boleh jadi cikgu, tak boleh jadi tok guru silat, tak boleh. Kalau orang macam ni tok guru silat, memang dah anak murid dia kalau pergi competition, pergi tournament, kalah semua. Sebab level dia rendah sangat. Sebab tok guru ada level sampai 7, 10, dia beri kat anak buahnya 3 je, 2 je. Tak boleh. Kena beri lebih tapi yalah, kalau beri lebihnya ni lagu tok guru pun ada. Itu istilah dia. Guru silat. Kalau level 10 dia beri 9 je. Kalau selagi sampai kat aku. Selagi 10 tu buah lagi panggil. Buah lagi. Okey. Dia sias Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kedekut. Apatah lagi wang ringgit. Ni tak lama tuan-puan ni, tak lama dah ni, apa dia? Korban. Korban. Okey. Jadi apakah syarat korban tuan-puan? Syarat peserta korban ada 4. Yang pertama, Islam, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, berkemampuan. Ini dah syarat bagi peserta korban. Islam lepas. Baligh lepas dah. Kuatan ada orang tak balik lagi. Lepas. Berakal.
berkemampuan ni. Okey, jadi ditelitikan oleh ulama apakah kemampuan ini. Kata ulama, kemampuan ini bila mana 4 hari, 10, 11, 12, 13. Kita ada orang tanggungjawab kita, bertanggungjawab pada keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita ambillah pukal berapakah perbelanjaan sehari untuk 10, untuk 11, untuk 12, 13. Contoh ambillah 200 hari. Tu banyak tu ada 200 hari dah. Banyak dah. Ambillah 200 hari. Untuk 4 hari tu 800. Dah, kalau kita masuk ke depan, ini adakah menjejas 800 itu? Kalau jejas 800, tu tak mampu. Tapi kalau masuk korban ni, peserta ni tak jejah pun 800 ni, itu berkemampuan. Nabi SAW dalam hadis mengatakan Nabi sempat 10 tahun di Madinah. Sempat 10 tahun. Dan ke 10 tahun itu Nabi menjalankan ibadah korban. Bermaksud Nabi masuk menyertai korban. Tetapi untuk Nabi Rasul, ini merupakan ibadah khususiyah untuk mereka. Tapi untuk kita ni sunat muakkad. Dalam mazhab kita sunat muakkad, kifayah lagi, yakni dituntut sangat-sangat. Okey, kalau mampu buat silakan tuan-puan, silakan. Okey, kalau dah buat sama-sama, dah hadiah pada orang. Tapi hadiah ni lah tuan-puan payah tak. Kita pergi umrah 4 kali setahun tuan-puan. 4 kali setahun pergi umrah. Tak terdetik dah kita ni ada sepupu aku duduk kampung tu, memang ikut walik formula sipil, tak boleh pergi umrah dengan KJL dia. Bapak aku tak boleh hadiah ke dia untuk pergi umrah untuk tahun. Jangan gitu. Sebab umrah gapa-gapa ni nikmat kita nak. Walhal kalau kita bagi ke orang, Allahumma salli ala Muhammad, orang tu dapat pahala dengan ibadah dia. Kita pun dapat juga ibadah, pahala tentang ibadah yang lakukan. Baik, jadi ni nak ayat maklum pada kita ialah apa dia tuan-puan, jangan kedekut. Cuma dalam satu riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, mereka tak buat selalu, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya benda ni bukan wajib. Benda ni bukannya wajib. Baik, jadi syuhun muta' itu kedekut, yakni binasa kedekut ni tuan-puan. Kalau dengan orang ramai pun, dengan makhluk pun tak suka tuan-puan. Saya dengan orang kedekut ni tak suka dah. Asyik-asyik kita ni sama dah, tak suka. Tak suka. Baik, jadi yang pertama binasa. Yang kedua wahawa muttabi'. Nabi riwayat wahawa muttabi', yakni keinginan hawa nafsu yang dituruti. Kita ngikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Saya topik apa yang dimaklumkan oleh guru saya tentang wahawa muttabi' ni, kena dengan current situation, iaitu apa dia? Pembelian secara online. Bagi contoh gitu, pembelian online. Nah, kita ni tuan-puan, kalau ikut hawa nafsu sangat, mana hak terlitah di apps kita tu, di buy, litah pula buy sama tuan-tuan. Dalam kali buy kita 10 kali beli, yang ke sebelah tu tak lepas. Berapa? Habis duit. Dah. Lah ni tuan-puan banyak. Dulu kita nak beli baju, kita pergi kedai. Tengok, pegang, rasa, try, sedap dah, baru beli. Lah ni dah gambar je dah, visual je, tengok, cantik lah, add to cart, apa beli. Baju tu 300 beli,
Pakai 2 lah, setelah tak pakai lagi, beli pula hak lain pula, pattern lain pula. 300 pula, beli pula. Ni. Wa hawa muttaba. Okey. Tumbler. Lah ni tumbler dah. Bocor air. Warna biru ada, warna merah ada. Serba-serbi ada warna. Dah, dulu Tupperware. Orang puai dah, Tupperware. Dah muja maku Tupperware dah. Punya maku dah. Kalau ada lagi kat Allah. Kawan saya tu bukan almari tuan-puan khas untuk Tupperware, bilik khas untuk Tupperware. 3 bilik rumah dia, 1 bilik khas untuk Tupperware. Ngepek dia ke bini dia. Dah. Tapi buat kan? Kegilaan. Kegilaan. Tak apa. Jadi kalau bab hak tu cepat laju. Tapi bab kalau nak beli kitab kat Allahu Akbar. Dah, payah. Lambat. Dah. Ya Allah, apa boleh kan ni? Dah. Ustaz boleh ngajar agak ustaz sore kitab kita. Ada telinga je. Moga memori kuat belaka dah. Memori kuat belaka. Patut kalau ustaz berkitab, anak murid kena berkitab juga tu apa? Berkitab juga untuk dia topik, untuk dia kembangkan maklumat daripada ustaz tu, untuk guru tu. Kalau dia baca matan tu dah, dia akan kait dengan ayat Quran, dengan hadis. Inilah antara ilmu yang nak mengembangkan lagi dia punya konten tu. Sebab ada kaitan. Baik. Ni antaranya apa dia? Wahawa muttaba, mengikut hawa nafsu yang sangat-sangat. Okey. Baik. So lagi yang saya nak bagi satu contoh dalam bab ibadah. Tuan-puan biasa musafir. Melebihi 2 marhalah dah. Biasalah. Bila musafir tuan-puan ada rukhsah. Ada keringanan dari sudut kita nak semayang. Dah. Boleh kapit, boleh combine. Apa dia? Zuhur dengan asar. Asar dengan maghrib. Jangan. Nak uji dah tu. Jangan kat. Nak uji je. Nama hanggup belaka berat. Dia ada couple dia, Isyak dengan maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar. Baik. Bila kita jamak tuan-tuan, ada dipanggil takdiman dan ada dipanggil takhiran. Betul? Takdim, kita tarik hak belakang pergi depan. Takhir, tolak hak depan pergi belakang. Baik. Cuma takhir ada satu lagi syarat. Apa dia? Tambahan syarat untuk takhir. Apa dia? Kena niat untuk kita takhir sembahyang. Dan niat itu dalam waktu dia boleh tuan-tuan, waktu yang awal. Andai kata musafir kita menguasai pemusafiran. Kita menguasai. Apa makna menguasai tuan-puan? Kita bawa kereta sendiri, kita naik motor sendiri. Kita menguasai dah. Nak berhenti mana? Dah. Jadi sebaik-baiknya. Ataupun kadang-kadang inilah yang saya maklumkan awal tadi, iblis ni tuan-puan dia pandai untuk nak memperdayakan kita. Kita memang ada rasa nak bersemayang takhir, tapi niat kita itu sebelum lagi masuk zuhur. Tak apalah nak takhir, tapi tak zuhur lagi. Masuk zuhur dia buat tak ingat. Pereh motor. Dah. Kadang-kadang jadi masyur tuan-puan, duduk depan, duduk belakang. Okey? Tu. Masyur depan je tak? Ada 2 ada 3 ya, kalau kita konvoi ni ada punya disiplin dia. Masyur hak belakang, lepas tu dipanggil free marshal ke? Dia boleh pergi mari. Kalau orang biasa konvoi tahu lah.
Okey. Jadi tuan-puan, dia main kalau ibu gitu. Dah, boleh-boleh dengar pula lagu Ramlah Ram lagi. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Nah, tak ingat kita punya niat. Masuk asar, masuk isyak. Apa terjadi pada zuhur kita? Apa terjadi pada maghrib kita? Jadi qada. Kena qada sembahyang zuhur, kena qada sembahyang maghrib. Tu. Jadi kadang-kadang orang macam ni tuan-puan, dia dilekakan oleh aktiviti dia, akhirnya dalam ibadah pun iblis boleh nak perdayakan kita. Jadi galakkan saya, kalau kita menguasai pemusafiran, untuk mengelakkan berlakunya macam itu tuan-puan, buat takdim. Buat takdim. Senang. Okey, baik. Ini antaralah wahawa muttabi', hak nafsu yang diikuti. Baik. Dan yang ketiga hadirin, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, yakni dia merasa ujub, merasa ajaib terhadap dirinya sendiri. Baik, sikit lagi saya ambil masa tuan-puan. Baik. Jadi agama kita tuan-puan sangat menjaga tentang sifat mazmumah ini, agar kita tak terjebak, agar kita tak rasa seronok dengan ada sifat ini pada diri kita. Ingat, ujub ni sifat yang tersembunyi berbanding riya. Okey, bermulanya ujub bila dijaga jadi riya. Jaga lagi jadi takbur. Dah, unsurnya syirik. Ni tuan-puan. Baik, jadi bila ada sikap ujub ni, ujub ni rasa kerana contoh, saya ambil hak paling relate dengan kita lah. Hak paling juru sekali. Paling juru. Sebab tak juru beramal banyak. Kita ambil hak paling juru sekali. Kita terdatang awal ke masjid. Tok Siyak tak mari lagi. Tok Bilal tak mari lagi. Kita orang yang pertama tuan-puan datang ke masjid. Hebat aku. Awal ni. Hebat aku. Boleh mari awal ke masjid. Okay, kita rasa hebat diri. Kita canang dia, kita pegang dia, kita selalu buat gitu. Masuk pula stage yang kedua. Apalah Tok Bilal ni, mari lewat so. Aku dah awal sekali. Kalau tak ada aku gak, tak buka pagar lah. Masjid surat. Jadi kita, bila bab yang kedua, stage yang kedua, apa dia? Kita meremehkan orang. Kita melekehkan orang. Kita akan merendahkan orang lain. Ni unsur dia tu apa? Itu bab hak kira juruh lah tu tuan-tuan. Mari masjid awal, juruh dah tak? Juruh lah. Tapi iblis pun boleh konsep kita. Baik. Kalau ada sifat sikap gini tuan-tuan, antara ilmu yang sepatutnya kita kena belajar, dan ilmulah cara untuk kita nak menghilangkan sifat ini. Belajarlah. Okey? Baik. Jadi kata ulama, macam mana cara kita nak menghilangkan sifat ujub ini, iaitu dengan zikru minnah, yakni bermaksud mengingati kurniaan Allah semua-semua. Hak kita buat ni, kehebatan kita ada ni tuan-puan, bukannya milik kita. Ilmu kita ada yang hebat, kekayaan yang ada banyak, pangkat yang tinggi, bukan milik mutlak kita. Semuanya pemberian kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ada satu disiplin ilmu yang mengajar untuk kita menjaga sifat mazmumah ini, iaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu untuk kita nak jaga akhlak kita. Ya, ada tiga kan ilmu fata'ah ini. Yang pertama ilmu apa dia? Ilmu akidah dah. Tiga ilmu yang fardu ain, setiap muslim kena belajar.
Carilah rana-rana pun tuan-tuan, belajar 3 ilmu ini. Wajib, fardu ain lah, tuntut kat atas kita. Akidah, kenal Allah, mengenali Allah, awaluddin ma'rifatullah. Yang kedua, cara nak beribadah pada Allah, cara nak mensahkan ibadah kita. Nah, apa dia? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Sebab tu bila kita mengaji ilmu fiqh ni, dia akan melibatkan dengan ibadah. Dah tak lama lagi nak korban. Dah ada amalan yang sunat kita lakukan bila masuknya Zulhijjah. Orang yang masuk peserta tu start pada nampak hilal Zulhijjah tu tuan-puan, maka kita kena jaga kita ni daripada melakukan beberapa perkara dah. Antaranya kita potong kuku, potong rambut sebagainya, kalau boleh elokkan. Kalau kita menjadi peserta pada tahun itu. Ini nak ambil suasana dan juga roh orang yang melakukan haji. Bila dia niat niat haji, niat ihram dah, maka 13 perkara dilarang untuk dia lakukan. Kita 2 je tuan-tuan. Dah, kuku dan rambut je. Nak jemuk boleh, tak masalah. Ihram tak boleh. Tu je, 2 je. Okey, tu. Apa dia lagi tuan-puan? Sunat juga bila mana kita jadi peserta tu, tengok binatang kita. Kita tengoklah, jual beli ni kita tengok. Tengok lembu kita kat mana so. Tu nombor 1 tu tengok. Usah pegang dia. Ni orang dulu nak beli jual beli, dia ikat tali, pegang tali ke ni. Aku beli 1 bahagian lembu daripada 7 bahagian kerana Allah Ta'ala. Baik, hari kejadian, mari. Kalau boleh mari, tengok orang sembelih tu, wakil dia untuk nak melih lembu ni. Bila bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melih. Kita pun niat, inilah korbanku 1 bahagian daripada 7 kerana Allah. Masa darah nitip mengalir tu, kita niat. Okey, ni tuan-tuan. Nak ayatnya kesungguhan kita. Bila kita beribadah ni, tahu dia punya macam mana untuk dapatkan dia punya markah-markah. Okey, bukannya sia-sia. Baik. Jadi itu fiqh. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, iaitu untuk kita menjadikan ibadah kita itu rasa seronok. Rasa seronok. Baik, jadi rasa halawah, kemanisan dalam melakukan ibadah pada Allah. Baik. Cara untuk nak mengelakkan ujub, terakhir tuan-tuan, diajar oleh beberapa ulama dan juga Nabi sendiri tuan-tuan, mengajar kita untuk mengelakkan rasa ujub. Imam Ghazali mengatakan banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Rasa hebat sikit gak, aku ni alim, aku ni hebat kayu banding orang lain. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, istighfar. Okey, itu kata Imam Al-Ghazali. Perbanyakkan istighfar. Nabi SAW pun ada mengajar kita agar perbanyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebut. Nak rasa hebat sikit, rasa angguk sikit, rasa bengkok sikit, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu hikmah rahsia bila muazzin azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Kita pun la haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada daya kekuatan melainkan Allah. Tu bila ayat apa dia? Marilah sembahyang. Nah, ramai orang yang sihat tu apa, tapi tak datang sembahyang. Orang yang main bola di padang bola, di futsal, yang bergatih basikal di jalanan, dah apa dah lagi, yang berjogging di taman bandar, contoh. Okey, apa dia lagi tuan-puan, yang menyemih shuttlecock, kemudian badminton, ada yang spin bola tenis, main tenis. Banyak lagi lah, bola tampar lah, takraw lah. Hak main belakang tadi, sihat kau sakit tuan? Sihat kau sakit? Sihat dah. Tak apa payah nak bagi tuan. Hak 3 suku jalan pun tak boleh mari masjid. Gedik sport dolphin boleh mari dekat masjid. Dolphin terus ni. Ke dolphin ni apa dia? Penguin. Penguin. Okey. Dolphin mana boleh jalan dah. Boleh mari. Hok gauk boleh mari lagi tu apa? Allah. Okey, ini ayat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan Allah. Kekuatan yang Allah Taala bagi. Jadi boleh bagi ke masjid ni, alhamdulillah. Semoga Allah istiqamah sampai ke mati. Okey. Baik, Nabi SAW pun ajar tuan-tuan last sekali, iaitu ketika mana kita tahiyat akhir. Tambahkan lagi tuan-puan, apa dia? Di zikir terakhir, tu ayat terakhir, doa terakhir, innaka hamidum majid. Sambung sikit, tambah lagi sikit, apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam ingat kamu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam apa dia? Mensyukuri nikmat. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk sentiasa melakukan ibadah yang baik. Ini minta pada Allah tuan-puan di hujung doa ketika kita tahiyat akhir. Inilah antara beberapa perkara yang disarankan oleh agama kita. Sebab agama kita sangat-sangat menekankan agar tidak ada ujub. Sebab apa dia tuan-puan, saya ulang balik perkataan pertama tadi, kita akan rasa rugi. Okey, sebab gigihnya syaitan ini menjadikan amalan kita yang penat-penat kita buat itu tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah min zalik. Letih tuan-puan nak mari masjid pagi-pagi lagi, subuh hujan lagi tuan-puan. Payah dia punya jihad dia tinggi tuan-puan. Letih. Tapi kalau ada sikap ujub, lagilah letih tuan-puan, rugi. Letih capur rugi. Baik, jadi itulah tuan-tuan sedikit yang boleh saya maklumkan pada malam ini sebagai satu halwa telinga dan juga hati. Moga-moga ada di sana manfaat insya-Allah. Selamat menyambut Zulhijjah dan selamat menyertai ibadah Qurban dan selamat menyambut Hari Raya Haji insya-Allah. Okey, baik. Jadi ingatlah kisah Nabi Ismail dan juga Ibrahim balik rumah belek. Dia punya hikmah cerita rahsia pensyariatan ibadah haji, ibadah korban itu tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a
ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.